Apakah kesan Ferrero Rocher terhadap gula dalam darah saya? Saya akan makan pack kecil Ferrero Rocher ni. Ada 3 biji dalam. Berat dalam lebih kurang 37 gram. Selepas 2 jam, kita akan lihat melalui CGM bacaan dekat lengan saya ni dan kita akan tengok graf peningkatan glukos dalam darah saya. Saya akan makan 3 biji ni dan kita akan tengok glukos dalam darah saya selepas 2 jam. So, okay, setelah saya makan Ferrero Rocher ni 2 jam yang lalu, ini ialah bacaan glukos saya. Start off dengan 4.1 ketika saya makan Ferrero Rocher ni, dan after 2 jam spike paling tinggi ialah 6.0. So ada dalam peningkatan 2 milimol per liter. Yang interestingnya ialah graf tak menaik sangat curam. So tengok dia agak mendatar. Itulah akan terjadi kepada glukos dalam darah anda jika anda makan 1 Ferrero Rocher 3 ketul dalam 1 paket ni. Apa lagi makanan atau minuman yang patut saya cuba seterusnya? Komen dekat bawah.